Hari ni aku dah berkayu dekat ni Bukit Simen ni. Orang gelar Bukit Simen dekat Ulu Runing. Dia punya tinggi memang cukup tinggi weh. Lebih kurang dalam 90 darjah mencanak dia. So kita tukar gear dulu. Cuma view dekat atas dia memang cantik. So kalau korang nak tengok view kat atas dia, korang tunggu sampai aku habis kayu kat atas ni. Tukar gear dulu. Tukar gear paling low je weh. Semoga aku selamat sampai dekat puncak Ulu Renang. Let's go. Dia bukit-bukit lagi Dan kita kayu basikal ni dia barat macam kita menjalani kehidupan seharian kita lah. Dia makin jauh, makin susah. Lagi kita nak rasa putus asa. Gitu juga kita tengah bergaya basikal ni. Nampak? Kita nampak macam susah kan nak naik tinggi. Tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh, buat slow-slow dan tanamkan dalam minda positively, InsyaAllah kita boleh sampai ke puncak tu. Mengah weh. Villa dah bawa tu. Kita tengah bawa villa baru. Mungkin tahun depan siap pun. Lagi kita nak sampai ke puncak tu, kita rasa lagi semangat, lagi seronok. Begitu juga dalam kehidupan. Lagi kita nak capai kejayaan tu, lagi kita akan usaha sungguh-sungguh. Dah nampak sinar dah. Dah nak sampai dah ke puncak. Kalau nak best lagi, aku panjat bukit ni pula. So aku tak larat dah. Sampai sini je cukup. Bila sampai ke puncak tu, tak dapat dibayangkan keseronokan dia weh. So korang, jom kita menuju puncak. Ni dia Ulu Renang. Nampak view dia. Cuma ni kalau tak ada pagar ni lagi cantik tau. Tapi pagar kan, sebab ni kawasan persendirian dah letak pagar. Lega weh. Dah sampai